Hai semua, selamat datang ke video SM Collector. Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak pergi ke Premier Card Grading atau lebih dikenali sebagai PCG, tempat kolektor hantar kad mereka untuk digrading. Saya telah ke PCG dari tahun lepas lagi untuk grade kad Bobo Boy. Akhirnya tahun ni serasminya PCG dah boleh grade kad Bobo Boy ataupun kad Monster Galaxy Card. Jadi baru-baru ini saya ada hantar beberapa keping kad Monster Galaxy Card untuk digrading. Dan selepas 9 hari, akhirnya saya mendapat panggilan daripada PCG dan mereka beritahu saya kad-kad saya dah siap digrading. Sekarang, tanpa buang masa, jom kita tengok berapa yang berjaya kita dapat untuk sesi grading kali ini. Ini adalah kad pertama dari pack Cyclone Fury yang telah berjaya digrading di PCG. Grading adalah salah satu cara untuk kita tahu bahawa kad kita adalah kad original ataupun tidak, dan pada masa sama kita boleh tahu berapakah nilai kad tersebut. Kalau 10 tu adalah markah yang paling tinggi. Markah yang diberikan itu adalah berdasarkan kondisi dan juga finishing kad tersebut. Untuk kad pertama kita ada kad Fang dan Gopal dan kita berjaya dapat 8.5. Centering kad ni kita dapat 8, corner 8.5, edges dapat 8 dan surface dapat 9. Bila digabungkan semua, kad ni berjaya mendapat 8.5. Sekarang jom tengok kad yang kedua. Berapakah markah yang kita dapat? Kad seterusnya kita ada Maharaja Ramos dan markah yang kita dapat untuk grading ni, wow, kita dapat 9. Centering 9.5, corner 9, edges 8 dan surface 9. Kad-kad yang berjaya di grading ni akan dimasukkan dalam database PCG. Jadi QR code yang ada dekat belakang slab ni akan bantu anda untuk menunjukkan bahawa kad ni adalah kad original yang sudah di grading. Untuk Bobo Beliung ni kita dapat 8.5. Kenapa pentingnya database ni? Dengan adanya database tu, kita boleh tahu berapakah jumlah kad yang telah berjaya di grading dan berapakah kad yang berjaya mendapat nilai 9 atau 10. Untuk Supra, kita dapat 8.5. Jadi dalam database tu, dia akan letak rekod berapa orang yang berjaya dapat Supra 8.5. Memang nice. Okey, kita akan beralih ke kad yang seterusnya. Kad apa yang kita dapat ni? Kita ada General Karumbang. Kita dapat markah 8.5 juga. 8.5 untuk General Karumbang. Centering dia 9, corners dia 8.5, edges 8.5 dan surface dia 9. Okey, kad yang seterusnya pula. Kita ada kad apa? Kat belakang dia tulis Bobo Boy Beliung. Ini adalah Bobo Boy Beliung S. Kita dapat rate 8. Alright, centering 8, corner 9, edges dia 7.5 dan surface dia 9.5. Kad seterusnya kita ada Maharaja Ramos. Nampaknya kedua-dua Ramos kita dapat 9. Agak tinggi Dua kad Maharaja Ramos yang kita grading kali ini, dua-dua dapat 9. Alright, seterusnya kita ada Bobo Boy Sorry. Nampaknya Bobo Boy Sorry pun berjaya mendapat markah 9. 9 mint. Dia punya centering, corners, edges, surface semuanya terbaik. Okey, tinggal lagi 4 kad ini kita ada Alpha Tumbesor. Ini adalah kad terakhir untuk kad-kad biasa dari pack Cyclone Fury. Untuk Cyclone Fury kita ada 8 kad A dan 1 kad S. Untuk 3 kad terakhir ni, ini special sikit. Yang pertama, kita berjaya grading event card Bobo Boy Galaxy Sorry Mega Fan Screening 2023. Ini adalah kad yang sangat-sangat rare yang berjaya saya grade di PCG. Jumlah kad ni pun tak banyak. Rasanya ada beberapa ratus sahaja yang diberikan semasa event berlangsung. Okey, untuk kad yang kedua terakhir, kita ada Bobo Beliung Cyclone Fury. Kita ada alternate rare dan saya berjaya mendapat 9 untuk kad alternate rare ini. Centering 9, corner 9, edges 9 dan surface 9.5. Nice. Dan untuk kad yang terakhir ni rasa korang dah boleh agak kot, sebab tadi ada alternate rare. Kad terakhir kita hadir dengan ini dia Bobo Boy Beliung SR Secret Rare dengan markah 9. Centering 9.5, corner 9, edges 9 dan surface 9. Jadi ini adalah 3 kad yang paling rare berjaya saya grade untuk kali ini. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu.